Okey, sebenarnya ada perbezaan di antara mimpi ular hitam dengan mimpi ular sawa. Kalau mimpi ular sawa ni dia lebih tertumpu kepada masalah saka. Kalau mimpi berkaitan tentang ular hitam, biasanya dia ada berkaitan tentang sihir. Sebab itu apabila kita mengalami masalah tentang gangguan ini, mimpi ini dia menjadi petanda yang menjelaskan sebenarnya masalah yang kita hadapi ini adakah berpunca daripada terkena sihir ataupun memang masalah itu sudah sedia ada di dalam diri kita sendiri. Sebab itu apabila berlakunya perselisihan faham antara suami isteri, kita bela dekat situ apa sebenarnya yang tak kena di antara kita dengan suami. Sering orang akan tanya dengan saya, "Ustaz, tolong tengokkan pada saya sebenarnya apa ni yang berlaku antara suami dengan saya," kan? Tiba-tiba dia asyik ada tak kena je berlaku dengan diri. Buat betul pun salah, buat salah pun memang dah salah, kan? Tapi apabila buat benda yang betul pun dia anggap benda itu salah, disalah ertikan, disalah faham. Kalau kita cakap benda yang simple pun dia tetap akan menyalahkan kita. Kalau kita kerap mimpi ular, so itu dia ada kaitan dengan sihir lah. Kalau ada ular hitam, tu ada kaitan dengan sihir. Kalau sekiranya dia ular sawa, warna-warna yang lain selain daripada hitam, hijau ke, biru ke, kelabu ke, kuning ke, itu biasa ada kaitan dengan saka, ada kaitan dengan keturunan kita. Sebab kalau mimpi ular sawa apa benda semua ni, dia ada kaitan dengan mimpi baby. Sebab tu dia ada kaitan dengan mimpi rumah lama, dia ada kaitan dengan mimpi tandas, dia ada kaitan dengan mimpi berkahwin, dia ada kaitan dengan mimpi bersama dengan orang yang dia tidak kenal. So itu ada kaitan-kaitan. Kalau mimpi ular hitam ni, dia keadaan dia lain. Kadang-kadang dia mimpi anjing, ataupun dia mimpi seseorang yang dia tak kenal, mimpi dia dikejar, mimpi dia kena tembak, itu ada kaitan dengan sihir. Mudah-mudahan makluman yang ringkas ini dapat membezakan setidak-tidaknya kebuntuan. Walaupun tak banyak, sikit, tapi tak apalah, sebab sekadar perkongsian pada dan sekarang kalau sebenarnya nak dapatkan produk saya, boleh tekan view produk dekat sini. Dah tak susah, dah tak ada bakul kuning, tak ada apa, dekat view produk sini daripada YouTube sudah ada produk saya. Okey, terima kasih.